Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Albert Maguring selaku pensyarah penulisan akademik saya. Saya, Rifki bin Rosdi, merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau dari option sejarah akan membentangkan tentang analisis kritikal artikel akademik saya. Jadi, kita masuk dulu kepada isi kandungan pertama di mana saya akan menerangkan tentang pengenalan, latar belakang artikel, keutuhan wacana, ketepatan rujukan, kejelasan penulisan, rujukan tambahan, nilai etika dan akhir sekali iaitu penutup. Jadi, kita masuk kepada pengenalan yang pertama di mana tugasan ini dijalankan bagi menilai sejauh mana saya dapat menganalisis secara kritikal dan beretika terhadap artikel akademik yang berkaitan pendigitalan pendidikan. Artikel ini membincangkan kesediaan dan cabaran murid dalam pembelajaran digital terutamanya selepas era pandemik dan dalam konteks revolusi industri 4.0. Topik ini sangat relevan dengan dasar pendidikan semasa, khususnya dasar digital kebangsaan 2021 yang menekankan integrasi teknologi dalam pendidikan. Seterusnya iaitu latar belakang artikel, di mana artikel ini ditulis oleh dua orang pensyarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun dikenali sebagai UKM, di mana Encik yang pertama, Encik Kalisefri Muhammad Haslin dan yang kedua, Profesor Madya Dr. Muhammad Isa Hamzah. Kajian ini diterbitkan pada tahun 2023 dalam jurnal Qalam, International Journal of Islamic and Humanities Research. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejauh mana murid bersedia dan apakah cabaran yang mereka hadapi dalam melaksanakan pembelajaran secara digital khususnya selepas pandemik COVID-19. Kemudian kita pergi kepada keutuhan wacana. Dari segi keutuhan wacana, artikel ini mempunyai struktur penulisan yang sangat baik dan teratur, di mana penulis memulakan perbincangan dengan pengenalan isu pendigitalan pendidikan diikuti dengan sorotan literatur yang merangkumi pandangan dan kajian lepas. Seterusnya, mereka menerangkan metodologi dengan jelas sebelum membentangkan dapatan serta perbincangan yang menyokong objektif kajian mereka. Penggunaan penanda wacana juga seperti selain itu. Oleh demikian dan justeru digunakan bagi membantu menghubungkan setiap perenggan dengan lebih lancar. Ia menunjukkan bahawa penulis memahami teknik penyusunan hujah yang baik dalam penulisan akademik. Tambahan pula, kajian ini menggunakan data empirikal daripada 52 orang responden. Data ini bukan sahaja menyokong hujah yang dikemukakan, tetapi juga meningkatkan kredibiliti dan ketepatan dapatan kajian. Secara keseluruhan, keutuhan wacana dalam artikel ini membuktikan keupayaan penulis menyampaikan idea secara tersusun, beraliran logik dan mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya kita pergi kepada ketepatan rujukan, di mana artikel ini sudah mempunyai senarai sumber yang baik tetapi ada beberapa kesilapan kecil yang tidak mematuhi gaya format rujukan APA edisi ke-7, di mana contohnya nama jurnal sepatutnya dicetak miring ataupun italik dan susunan pengarang perlu mengikut abjad. Kesalahan-kesalahan kecil ini membolehkan ataupun menjejaskan kredibiliti akademik Jadi kita sebagai penulis, kita mestilah sentiasa menjaga integriti dalam penulisan supaya orang mudah untuk memahami dan tidak menganggap kita ni plagiarism. Sebagai contoh kita boleh lihat yang saya berikan iaitu contoh pembetulan yang mengikut format APA 7. Kita pergi kepada yang seterusnya iaitu kejelasan penulisan. Baiklah, jadi dari segi kejelasan penulisan, artikel ini menggunakan bahasa akademik yang sangat baik dan tersusun. Penulis menyampaikan idea dengan gaya yang formal tetapi mudah difahami, menjadikan isi-isi kandungan yang terdapat di dalam ini jelas dan tidak mengelirukan pembaca. Saya juga dapati
Istilah yang digunakan seperti kesediaan, cabaran dan pembelajaran digital digunakan secara konsisten di seluruh artikel ini. Hal ini demikian kerana ianya menunjukkan bahawa penulis ini mengekalkan fokus terhadap tema utama kajian, bukannya hanya borak kacip. Dan juga kita dapat melihat bahawa penulis mengekalkan fokus terhadap tema utama kajian. Jadi, daripada segi struktur ayat pula, dia menggunakan struktur ayat yang ringkas tetapi lengkap menunjukkan disiplin dalam gaya penulisan ilmiah. Tetapi, terdapat beberapa kesilapan kecil dari segi ejaan seperti Februari dan juga pakej yang sepatutnya diperbaiki supaya kualiti penulis ini lebih profesional jika dilihat oleh orang-orang lain. Jadi ringkasnya, gaya bahasa dalam artikel ini menepati ciri-ciri penulisan akademik di mana ianya jelas, tepat dan berkesan dalam menyampaikan mesej kepada pembaca. Seterusnya kita pergi kepada rujukan tambahan ataupun sebagai sokongan kepada analisis saya. Saya telah merujuk 4 sumber tambahan yang relevan, iaitu yang pertama iaitu rujukan APA Manual edisi ke-7 yang saya gunakan sebagai rujukan utama bagi memastikan semua penulisan ini dan sitasi yang saya lakukan ini mematuhi format yang betul. Yang kedua, saya merujuk kepada kajian Delinda Andrew Enum pada tahun 2021 yang menekankan penggunaan gamifikasi dalam pendidikan tinggi di mana teknologi dapat meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar. Kemudian yang ketiga iaitu rujukan oleh Hussein pada tahun 2018 iaitu tentang konsep Education 4.0 yang banyak membantu saya memahami bagaimana teknologi dan inovasi dapat diintegrasikan dalam PDP untuk melahirkan pelajar yang lebih kreatif dan juga berdaya saing. Akhir sekali iaitu kajian daripada Nur Hayati dan Azlin pada tahun 2021 yang membincangkan kebolehsanaan pengajaran digital di sekolah pendidikan khas semasa norma baharu. Jadi, kajian ini menunjukkan bahawa persekitaran digital memerlukan penyesuaian dari segi kaedah dan juga pendekatan pembelajaran. Jadi pada pendapat saya boleh mengatakan bahawa kesemua sumber ini menyokong analisis saya kerana bahawa pendigitalan pendidikan bukan sahaja relevan tetapi juga penting dalam memperkukuhkan kualiti pembelajaran dan etika penulisan akademik. Dari sudut nilai etika, artikel ini jelas menunjukkan amalan integriti dan tanggungjawab akademik di mana terdapat nilai ihsan yang ditonjolkan melalui ketelitian kajian, manakala integriti pula dizahirkan dengan penggunaan sumber yang sah dan juga jujur. Selain itu, nilai kolaborasi maafkan saya, di mana nilai kolaborasi ini turut penting kerana dunia pendidikan digital menuntut perkongsian ilmu antara guru dan juga pelajar. Jadi semua ini membentuk asas kepada komunikasi beretika dalam akademik. Kita pergi yang seterusnya ataupun sebagai rumusan akhir kita iaitu di mana artikel ini sebenarnya lebih daripada sekadar membincangkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ia membawa mesej yang sangat mendalam tentang perlunya perubahan sikap pendekatan dan nilai dalam menghadapi era digital. Di mana penulis menunjukkan bahawa kesediaan murid merupakan faktor utama kejayaan pembelajaran digital. Walaupun kita tahu kemudahan teknologi disediakan pada era kemodenan ini, tanpa literasi digital yang mantap, murid tetap akan menghadapi pelbagai cabaran yang sama dari segi capaian internet, kekurangan peranti ataupun kekangan sokongan keluarga. Oleh itu, amat penting untuk memupuk literasi digital sejak usia muda agar mereka bukan sahaja celik teknologi tetapi juga tahu bagaimana untuk menggunakan teknologi secara beretika dan juga bertanggungjawab.
Dalam masa yang sama, pendigitalan pendidikan memerlukan kerjasama semua pihak dari segi yang guru, di mana guru perlu menjadi ejen inovasi kepada murid kerana murid perlu aktif dan berdisiplin, manakala daripada peranan kerajaan dan institusi harus memastikan akses yang adil kepada semua lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahawa pendigitalan pendidikan adalah perjalanan jangka panjang yang menuntut nilai ihsan, integriti dan kolaborasi daripada setiap individu. Jika nilai ini tidak diamalkan, barulah teknologi dapat dijadikan sebagai jambatan ke arah pendidikan yang lebih berkualiti dan seimbang. Jadi setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.